Jom saya kongsikan cara top up Settle e-wallet. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel PI Tutorial. Pertama sekali, macam biasa, sila buka aplikasi Settle anda. Kemudian, klik pada bahagian top up. Dekat sini, anda klik sahaja top up. Seterusnya, pada bahagian sini, anda boleh pilih jumlah yang anda nak top up. Tapi, sekiranya anda nak masukkan jumlah yang lain, anda klik pada bahagian Others dan anda boleh masukkan jumlah yang anda nak. Minimum top up adalah RM3. Step seterusnya, anda klik pada bahagian Select Method. Ini untuk anda pilih kaedah yang anda nak gunakan untuk anda membuat pembayaran top up. Anda boleh gunakan kad debit ataupun kad kredit ataupun anda boleh pilih kaedah seperti online banking, Boost e-wallet, GrabPay dan juga ShopeePay. Kalau anda pilih online banking, dekat sini anda kena pilih bank yang anda nak gunakan. Saya nak menggunakan Maybank. So, bila saya klik dekat bahagian Maybank, automatik sistem akan bawa ke website rasmi Maybank to you. Jadi, seperti biasa, sila masukkan username kita, masukkan pula password dan klik login. Sila klik confirm dan untuk pengesahan transaksi, anda klik sahaja approve. So, dah pun selesai top up akaun Settle anda. Jumlah dekat sini dah pun bertambah. So, itu sahaja. Dan kalau anda tak nak terlepas video tutorial seperti ini, jangan lupa klik dulu ikon subscribe dan klik juga ikon loceng. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.